orang Melaka. Okey, kali ni kita nak tunjuk dekat hampa apa yang menarik dalam My Event ini. Ni dia bihun Bala Utara. Yang aku order ni bihun daging, dan daging memang sangat lembut sekali hampa rasa. Kuah pun secukup rasa. Tapi bihun ni ada pelbagai jenis menu yang hampa boleh pilih. Seorang dia jaga rupa-rupa dia. Okey, next pula yang terbaru di kawasan Melaka ni, yang dia panggil kekudap tahu crispy. Makanan orang Melayu kita makan. Yang ni kalau kata sekali makan bunyi kruk-kruk weh. Depa siap bagi cabai kicap lagi. Memang sur sekali kalau kata hampa rasa ni. Dekat depa ni ada 6 jenis flavor yang hampa boleh pilih. Banyak kau suka menyusahkan orang ramai. Jadi hampa orang Melaka boleh pakat-pakat main serbu sementara masih ada lagi guys. Kejam, tolonglah bapa.